Okey, hai semua. Hari ini kita nak belajar subtopik 7.2 iaitu respirasi aerob. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok semula maksud respirasi aerob yang kita dah belajar dalam subtopik 7.1 iaitu proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. So, dalam kehadiran oksigen. Ingat aerob, air iaitu udara. Okey, respirasi ataupun kita uraikan glukosa dengan kehadiran udara iaitu oksigen. Okey, untuk kita dapatkan tenaga. Urai glukosa dengan adanya kehadiran oksigen untuk kita dapatkan tenaga. Okey, so respirasi aerob dia ada dua peringkat. Peringkat yang pertama adalah glycolysis. Ingat, okey, glycolysis ini apa? Glycolysis ini adalah proses penguraian glukosa oleh enzim. Okey, ingat glyco refer kepada glukosa, manakala lysis ni maksudnya urai. Okey, kita uraikan. So, glycolysis penguraian glukosa oleh enzim. So, ada banyak enzim yang terlibat dalam kita nak uraikan glukosa ni, tapi salah satunya adalah enzim yang kita dah belajar dalam bab 5 iaitu enzim intrasel. Okey. Dan satu-satunya enzim intrasel yang kita belajar dalam silibus kita, terlibat dalam glycolysis iaitu nama dia enzim hexokinase. Tapi bukan enzim hexokinase je yang terlibat untuk uraikan glukosa, ada banyak lagi. Salah satunya enzim hexokinase. Bila glukosa tu diuraikan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2 molekul piruvat. Dan proses glycolysis berlaku dekat bahagian sel yang mana? Iaitu di sitoplasma. Ni sel, ni nukleus. Ni sitoplasma tepi-tepi dia ni. Sitoplasma. Berlaku di sitoplasma. Piruvat ni lah yang kita akan oksidakan. Oksida tu adalah dengan kehadiran oksigen tadi. Kita akan oksidakan untuk kita dapatkan hasil akhir dia iaitu karbon dioksida, air dan tenaga. Walaupun dekat menengah rendah kita dah belajar dah persamaan respirasi sel iaitu glukosa tambah oksigen kepada karbon dioksida menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tapi sebenarnya bukan glukosa tu yang kita oksidakan. Glukosa tu kita akan uraikan dulu. Piruvat tu yang akan kita oksidakan. Pengoksidaan piruvat untuk menghasilkan tenaga, air dan karbon dioksida tu dia berlaku dalam mitokondrion. So sebab tu kita kata mitokondrion ni tempat tapak penjanaan tenaga. Sebab kadang tadi glycolysis kita tak dapat tenaga, kita dapat piruvat sahaja. Dia berlaku kat sitoplasma. Tapi the real tenaga kita dapat dalam mitokondrion punya proses. Iaitu pengoksidaan piruvat. Tenaga tadi dia bukan directly tenaga tu kita terus salurkan ke badan kita, ke sel-sel kita. Tenaga tu dia ada tempat kita simpan dia. Iaitu tempat kita simpan tenaga tu kita panggil sebagai ATP. So, penghasilan ATP ni dia melibatkan 2 molekul iaitu ADP dan P. Apa tu ADP? Nama penuh bagi ADP adalah adenosina diphosphate. Diphosphate. Adenosina ni nampak tak gambar yang saya screenshot kat sini? Ni. Adenosina tu adalah gabungan adenina dengan satu gula ribosa.
adenina dan gula ribosa. Okey, yang ni ada kaitan jugalah macam yang kita belajar dalam asid nukleik tu. Okey. Okey. So ini adalah adenosina. Okey. So sebelum dia jadi ATP, dia hanya bergabung dengan dia, okey. Adenosina difosfat ni adalah gabungan adenosina sini dengan 2 sahaja molekul fosfat. Okey, bila kita attachkan dia ataupun kita lekatkan dia, kita tambahkan kepada dia satu lagi molekul fosfat yang tak organik ataupun kumpulan fosfat yang tak organik. Dalam buku teks kata ini kumpulan fosfat yang tak organik. Okey, kumpulan fosfat tak organik. Maka di situ nak gabungkan satu kumpulan fosfat tak organik ni dengan adenosina difosfat. Adenosina yang dah ada 2 kumpulan fosfat, nak attachkan dia tu memerlukan banyak tenaga. Sebab sebenarnya fosfat dengan fosfat ni dia sentiasa nak menolak each other. Jadi nak bagi dia lekat, nak bagi dia bercantum sama-sama, kena pakai tenaga yang kuat. Ibarat macam magnet, kalau awak ambil kutub yang sama kan. Kutub ni magnet. Kalau awak ambil kutub yang berlainan, dia akan attract each other, betul tak? Senang je. Without effort, dia akan terus attract each other. Tapi, kalau awak ambil kutub yang sama, contohnya, ni merah dengan merah. Dia akan tolak each other. Jadi kalau awak main-main dengan magnet, awak mesti akan cuba tolak kuat-kuat. Dua-dua magnet ni supaya dia tak tertolak. Walaupun dia tak akan bercantum sama sekali lah. Tapi kiranya awak kena guna daya lah supaya dia dekat, sedekat yang boleh. Walaupun dia tak akan bercantum. Macam tu lah untuk adenosina difosfat, adenosina yang ada 2 kumpulan fosfat, nak kita tambahkan lagi satu kumpulan fosfat tu supaya dia jadi adenosina trifosfat. ATP ni singkatan bagi adenosina trifosfat. 3 kumpulan fosfat. Untuk jadikan dia adenosina 3 kumpulan fosfat tu, nak cantumkan yang tambahan satu lagi kumpulan fosfat tu memerlukan banyak tenaga. Dan tenaga tu lah daripada hasil hasil pengoksidaan glukosa kita tadi. Dia akan simpan dekat ikatan tadi tu. Dan disebabkan dia macam sentiasa nak tolak each other, kumpulan fosfat ni, maka ikatan fosfat ni sebenarnya lemah je. Ikatan fosfat dalam ATP ni sebenarnya lemah je. Sebab dia sentiasa nak tolak each other. Walaupun kita gunakan tenaga yang banyak nak rapatkan dia sentiasa nak tolak each other. Jadi dia ikatan fosfat yang lemah dan mudah terurai. Jadi bila ATP tu dia terurai, ikatan fosfat tadi terurai, maksudnya kumpulan fosfat yang last ni dia berpisah daripada 2 kumpulan fosfat yang lebihnya, maka tenaga pun akan dibebaskan semula untuk kegunaan sel-sel badan kita. So ATP dia terurai, dia akan membebaskan tenaga, baliklah kepada ADP dan juga P. Dalam exam dibenarkan untuk pakai singkatan ATP. Boleh ya. Tak semestinya awak kena tulis ni adenosina trifosfat ni kalau susah untuk awak hafal. Dan ini persamaan respirasi aerob yang biasanya ditanya dalam soalan. Awak tak perlu pun tulis ini pyruvate tambah oksigen jadi karbon dioksida, air dan tenaga. Tak perlu. Itu proses dia. Tapi persamaan respirasi aerob yang biasa ditanya dalam soalan macam ni dan kena hafal. Cara saya hafal persamaan respirasi aerob ni, saya pakai singkatan GOCAT. Go, glukosa, O oksigen,
Okey. Sini anak panah. Okey. Menghasilkan karbon dioksida. Okey, ni semua kena ada tambahlah antara setiap bahan tu. Air dan T tu tenaga. Okey, GOKET. Glukosa, oksigen, karbon dioksida, air dan tenaga. So, sebelum kita tamatkan subtopik respirasi aerob ni, nanti kita akan belajar fermentasi pula. Okey? Dan fermentasi tu adalah di mana kita oksidakan di mana kita uraikan glukosa untuk dapat tenaga tapi dalam keadaan tak ada oksigen atau oksigen kurang. Jadi waktu tu tetap kita akan dapat tenaga tapi tidaklah sebanyak kandungan tenaga yang dihasilkan oleh respirasi aerob. Jadi 2898 kilojoule tenaga ni adalah tenaga kandungan atau boleh cakap kuantiti tenaga yang paling tinggi yang boleh dihasilkan oleh respirasi sel melalui respirasi aerob. Yang mana dalam fermentasi nanti nombor-nombor tenaga yang akan dihasilkan tu lagi rendah daripada ni. Ini dah highest. Okay, hampir 3000 kilojoule. Okay. Baiklah, itu saja perkongsian daripada saya untuk